Ya Allah. Untuk hangpa yang beli memplam ataupun mangga harum manis brand Mango Charm, aku nak share dekat hangpa apa beza beli buah standard dengan buah premium. Untuk pengetahuan hangpa, apa-apa jenis buah pun tak kiralah memplam ke, tembikai ke, durian ke, dia akan ada grade yang premium sampai yang standard. Maknanya ada yang buah tu dia jadi elok dan ada buah tu yang tak elok tapi boleh makan. Itulah juga dengan brand Mango Charm ni, dia dah bahagikan. Ada buah yang memang grade premium saja dan ada buah yang grade A, B dan juga C. Jadi buah-buah ni dia dah kelaskan. Untuk orang yang beli packaging ataupun buah standard, dia akan dapat classification, ada buah A1, buah B1 ataupun buah C, ataupun dia akan campur. Tapi untuk orang yang beli grade premium, dia akan dapat semua premium dan jadi buah dia akan jadi elok semua. Mango Charm, dia punya yang premium set ni memang puas hati, semua buah boleh makan. Tapi untuk yang standard tu aku cuma beli yang sekotak sekilo, jadi ada 3 biji dan alhamdulillah ketiga-tiga biji tu pun tak ada masalah buah dia. Hanya aku tunjuk, aku buka lagi satu dekat hangpa, kita tengok adakah buah dia cantik macam yang sebelum ni. Tu hangpa tengok buah dia weh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia juicy tu. Okey, satu lagi tips nak lagi sedap buah harum manis ni, bila dia dah masak, hangpa kena letak dalam peti ais biar dia sejuk. Oh, memang dia A lah. Kalau orang yang tak makan durian, inilah buah yang hangpa kena try. So guys, kalau hangpa nak makan buah harum manis ni yang puas hati, belilah yang premium. Tapi untuk yang tak ada modal yang tinggi, nak makan ataupun nak rasa buah harum manis, boleh juga beli yang standard. Tak ada masalah, buah dia pun elok. Tapi yang premium ni buah dia lebih besar dan lebih cantik. So guys, hangpa boleh tengok beg kuning kat bawah. Sampai situ saja hari ni. Ciao.